Sebelum ini kita lihat bagaimana hendak menentukan image bila objek diberi bagi satu fungsi gubahan. Yang ini pula kita akan menentukan image, kita akan menentukan objek bila image diberikan. Okey, mari kita baca. Nilai-nilai X apabila Fg bagi X adalah 7. Fg bagi X adalah 7. Bermaksud fungsi G digubahkan ke dalam fungsi F. So, mencari Fg bagi X adalah Fg bagi X sama dengan Fg bagi X. Maknanya G bagi X adalah fungsi dalaman yang menjadi input bagi fungsi F. Jadi, X kuasa 2 tolak 3X tambah 4 adalah fungsi G. Ia digubahkan ke dalam fungsi F. Ia menjadi X kuasa 2 tolak 3X tambah 4 tolak 1. Dan X kuasa 2 tolak 3X tambah 3. Nak tahu bagaimana ni berlaku, kamu boleh tonton bahagian 3 of fungsi. Ya, playlist fungsi. Alright. Jadi sekarang kita dah dapat fungsi gubahan Fg bagi X. X kuasa 2 tolak 3X tambah 3. So, apa yang kita diberikan kepada kita lah, dikatakan bahawa output bagi fungsi gubahan ni adalah 7. Jadi, ini adalah gubahan dia. X kuasa 2 tolak 3X tambah 3. Dan ini adalah bersamaan dengan 7. Jadi, kita permudahkan ini dengan menggerakkan 7 ke sebelah kiri dan menjadikan persamaan kepada 0. Jadi, ini adalah menjadi trinomial. Jadi, kita gunakan kaedah pemfaktoran trinomial dan dapatkan faktor-faktor. Dan kita dapat ialah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. So, nilai-nilai X yang mungkin adalah 4 dan negatif 1 bagi fungsi gubahan Fg bagi X sama dengan 7. Jadi, beginilah kita selesaikan masalah di mana image diberi dan kita perlu tentukan objek dia bagi suatu fungsi gubahan.